Si shampoo letak ni kat rumah. Oh, teruknya. Ni yang tadi tu ke? Ya. Hai si cantik. Hai. Okey, nama siapa? Fafa. Umur? 34. So hari ni awak datang untuk masalah apa? Untuk treatment kering dengan gugur. Rambut gugur tu sejak bila? Selepas saya buat rebonding. Okey, tapi lepas tu kenapa boleh jadi gugur tu? Sebab tak jaga rambut. Sebab fikir, sebab kita bertudung kan. Jadi kita spend duit untuk benda lain lah dari jaga rambut. Contoh skincare, makan. Teruk kalau macam saya mandi kan, kita conditioner lepas tu tiba-tiba ada macam sejemput macam tu lah. Gugur. Sejemput yang Macam ni lah. banyak ni? Macam ni. Yang ni yang kat bilik air lah? Kat bilik air. Setiap hari? Setiap hari. Kalau dekat bilik tidur ke ruang tamu? Masih lagi ada? Ada dekat lantai tu. Banyak. Akak tak takut ke? Takut lah. Sebab tu lah datang sini. Risau? Okey, memang kena risau. Kan? Memang kena risau, yes. Okey, tak apa. Kita check dulu. Kita scan dulu kulit kepala. Boleh? Sis, ini teruk sangat ni sis. Ini rambut gugur sebab kulit kepala ni memang kekuningan, kemerahan. Dia tak healthy ni sis. Lepas tu dia memang orang kata ada kelumur sikit. Bila kita gosok ni pun dah ada kelumur. Ini kulit kepala sis yang baru kita scan tadi. Ayo, macam mana ni sis? Ya Allah, teruknya. Ni yang tadi tu ke? Ya. Sis shampoo ke tak ni kat rumah? Saya shampoo tapi faham je lah kan. Kat rumah tu ada anak jadi nak rushing. Berapa saat? Shampoo dalam beberapa saat je lah. Betul lah. Okay, sekejap lagi kita akan buat satu treatment. Okay, dan juga kita akan ajar sis macam mana cara shampoo yang betul dekat rumah. So that sis dengan kat luar-luar sana, bila kita shampoo dekat rumah cara yang betul, so dia akan kurang masalah-masalah macam ni. So yang pertama sekali, korang kena basahkan dulu rambut korang. Yang kedua, korang gunakan shampoo jangan kedekut. Guna banyak mana yang korang perlu untuk rambut tahap panjang mana. Step yang ketiga, korang boleh guna tapak jari ni. Korang gosok je daripada atas, tolak dia sampai ke bawah. Jangan guna kuku. Step yang keempat, bila kita shampoo rambut, jangan sekejap sangat, jangan terlalu lama. Korang shampoo rambut kalau boleh dalam tempoh masa 2 minit sahaja. Yang step yang kelima, kita dah boleh terus cuci, and then next kita boleh terus pakai conditioner ataupun hair mask. Alright sis, ni lepas kita buat hydro treatment tadi, sis tengok tu. Semua yang kotor-kotor semua dia dah keluarkan. Akak dah ready nak tengok after? Ready? Ready ya? Ni kita punya after. So, akak nampak wow, bersih. bersih. Kuping tadi yang asalnya sumbatkan kita punya kulit kepala, wow, dah ada dah. Yang kemerahan ni dia of course still akan ada lagi. Cuma kemerahan ni sebab akak sebab awak sebelum ni kan guna kuku kan. So awak memang kena stop pakai kuku dah. Puas hati tak? Puas hati, senang sangat datang sini. Tak sesia datang sini. Tapi sekejap, treatment kita belum siap lagi. Sis, so ni kita akan gunakan cold infusion. Sis cuba rasa dulu. Ujuk ni sebenarnya bagus. Dia untuk redakan radang kemerahan tu. So yang ni kita akan pakai dekat kulit kepala sekejap lagi. So dia kita punya oxygen gun. So dekat dalam ni kita letak kita punya special tonic. Dan juga dia bila campur dengan oxygen, so tonic yang special ni dia akan jadi sangat-sangat halus. Baru dia betul-betul absorb dekat dalam kulit kepala akak. Dan juga bila kita gunakan RF ni, dia untuk melancarkan peredaran darah. Sebelum ni kan buat dekat kedai lain memang tak boleh settle masalah keropeng tu. So terima kasih sangat-sangat kerana buat treatment ni. Sama-sama sis. Kita lepas ni sis, kulit kepala memang kena jaga. So walaupun sis enjoy buat rebonding, tapi dalam masa yang sama sis jangan lupa juga kulit kepala kita memang kena jaga juga. Walaupun sis busy macam mana sekalipun, sekarang ni dah busy dengan anak-anak kan. So remember at least sebulan sekali just datang untuk buat treatment kulit kepala kita. Boleh.